Tak. Terima kasih lah. Okey, sikit-sikit. Berapa tahun ni? Tahu? Dia ada sini. Mana siapa? Murni. Mas Murni. Ini yang jogan ni. Ustaz Hafiz Al-Aziz Jalan Kulubi Kasih dengan segala hormat saya ke sini. Dia punya tu YPD lah. Tak apa. Nak dekat sini je lah. Lepak sini je. Lepak sini lah. Siapa? Tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah, dengan penuh rasa kehambaan dan kesyukuran kami berhimpun pada petang yang mulia ini di dalam majlis berpuasa yang penuh keberkatan. Kami memohon agar Engkau limpahkan rahmat, sakinah dan mawaddah ke atas majlis ini, serta satukan hati-hati kami dalam ikatan ukhuwah, keharmonian dan kasih sayang sesama insan. Allahumma barik lana fi hadzal majlis waj'al majlisan marhuman wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik, umur yang diberkati,
serta rezeki yang halal lagi melimpah ruah. Terima ibadah puasa, solat, sedekah dan segala amal kebajikan kami sepanjang Ramadan yang mulia ini. Rafi dan ada sahabat-sahabat jauh dan dekat, saya ucap terima kasih dalam peluang hari ini kita dapat bertemu dengan ketua-ketua cabang, dengan rakan-rakan baik yang lama maupun yang baru, ada sahabat-sahabat dari reformis, punyalah orang kata mempertemukan semua orang, sahabat kita orang kata daripada Rausuk sampai ke Tian Chua datang. Saya baru tadi kena marah dengan Ken, dia kata dia ingat program ni dekat air keruh, dia tak sedar program ni kat Jasin hari ni, bangsa pun ada. Jadi sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, saya anggap ini sebagai satu peluang yang sangat baik untuk kita bertemu, memesra, mungkin orang kata rapatkan balik silaturahmi kita. Sebaiknya kita mula dengan suasana yang segini, ambil peluang dalam bulan penuh kemuliaan bulan Ramadan dengan hati yang orang kata sudah pun direndamkan. Kadang-kadang kita ni ramai orang politik ni antara perkara nombor satunya ego yang cukup tinggi. Dan ini kita tak boleh nafikan, banyak kita ni orang kata ada yang berjawatan, ada yang tidak berjawatan. Itu sekalipun kebanyakan kita ni saya rasa lebih kenang, ataupun orang kena orang politik ni, pemimpin ni dia ada ego masing-masing. Tapi dalam bulan Ramadan tentu sekali ego kita ni digendang, digendahkan hati kita, kebanyakan kita. Selepas sehari kita berpuasa, kita pun letih. Jadi bila kita bertemu dengan keadaan di mana semua kita ni insya-Allah datang dengan hati yang lebih terbuka dan jiwa yang lebih gendah, hati yang lebih gendah, dan itulah suasana yang saya harap dapat membantu kita sekali lagi dapatkan silaturahmi. Dan alhamdulillah juga program kali pertama dalam bulan puasa hari ini mempertemukan dengan semua orang yang lama mengangkat terutama Seri Keadilan sebagai wadah perjuangan, sama ada di medan pilihan raya maupun di jalanan. Yang ini kita tak boleh lupa sejarah panjang keadilan itu sendiri bermula daripada sebuah pergerakan massa, sebuah pergerakan jalanan, sebuah pergerakan politik yang memperjuangkan Islah Mastatah, yang memperjuangkan reformasi, yang memperjuangkan perubahan. Dan hari ini fast forward lebih 25 tahun kemudian, masing-masing kita sudah pun muncul dalam kapasiti dan juga peranan yang berbeza. Kalau orang yang dahulunya mungkin dikenali sebagai pejuang yang mempertaruhkan dan mengorbankan semuanya, daripada harta sampailah pada kebebasan sendiri, kepada keluarga sehinggalah kepada anak-anak yang ditinggalkan, ada yang keluar masuk lokap dan sebagainya, biasa. Tapi hari ini ujiannya jauh berbeza pula. Hari ini kita diuji pula dengan kekuasaan, kita diuji dengan orang kira jawatan dan sebagainya. Saya ni generasi, saya tak kira lah generasi keberapa dalam keadilan sebenarnya, antara generasi yang muda juga, baru melepaskan jawatan sebagai Ketua Angkatan Muda Keadilan beberapa saya ingat setahun yang lepas. Jadi orang kata saya masih tergolong dalam generasi yang lebih baru dalam keadilan ni. Tapi alhamdulillah, walaupun generasi baru tapi dididik oleh orang-orang lama, diberi pendedahan, diberi pendidikan, diberi orang kata banyak sebanyak ilmu, perkongsian pengalaman dan sebagainya oleh orang-orang lama. Jadi inilah yang kita harap dapat juga dirasai dan dilalui oleh ramai yang muda-muda, yang baru-baru yang datang hari ini. Saya harap juga supaya majlis ini mempertautkan kita yang insya-Allah tak lama kemudian ni, minta maaf Datuk cakap dengan orang, kebanyakan orang yang bergerak bersama, jadi tak boleh lari sedikit daripada mesej-mesej politik. Tapi jangan risau, saya ni walaupun keluar masuk lokap pada dahulu lagi, tapi ada satu perkara orang lupa, saya tak suka maki ataupun marah hatta musuh politik sekalipun.
bagi saya kalau kita nak bawa perubahan, kita tunjukkan sisi kita yang baik. Jadi saya ambil kesempatan ni just nak menyampaikan apa yang terbuku ataupun apa yang terhasrat. Kebetulan kita akan datang tak lama lagi bakal depan dengan pilihan raya negeri. Raya negeri di Melaka ni. Jadi kembalilah kita nanti akan bertarung dengan tak kira lah sama ada bertarung dengan orang yang bendera ni berbeza, yang datang daripada platform yang berbeza, parti berbeza, ataupun yang datang dari gabungan berbeza, maupun yang mana kita tahu dalam politik ni banyak perkara boleh berlaku. Mungkin juga kita akan bertemu balik dengan orang-orang yang hari ini kita bersama untuk tumbuhkan kerajaan. Jadi apa sekalipun, saya ambil beginilah, kita bakal berdepan dengan pilihan negeri. Dan dalam tempoh saya mempersiapkan kembali bila diberi tanggungjawab untuk pangku tugas sebagai penerusi bagi Negeri Melaka, saya ambil itu sebagai tanggungjawab antara paling berat yang saya pernah ikut. Walaupun ada pengalaman sedikit pimpin Angkatan Muda Keadilan seluruh negara, tapi memimpin Negeri Melaka pada usia yang saya masih anggap baru banding dengan ramai rakan-rakan yang jauh lebih lama dalam parti ini, berbanding dengan rakan-rakan yang jauh lebih layak. Jadi saya ambil itu sebagai satu tanggungjawab yang cukup berat. Tak sedikit lah orang kata minta nasihat daripada ramai yang pernah memimpin negeri ini. Jadi Rafinya, rakan-rakan yang lainnya. Sebab kita tak mahu supaya apabila kita berdepan dengan pilihan negeri nanti, kita tidak jadi lebih kuat daripada semalam. Saya khawatir kalau kita jadi lebih lemah selepas kita hari ini dipertanggungjawabkan untuk berdepan dengan perkara ini. Sebab itu saya ambil sikap yang mungkin sedikit berbeza kalau berbanding dengan sikap yang pernah dibuat atau dibawa dalam memimpin Angkatan Muda maupun pernah juga memimpin di Parlimen tuan saya. Sifat orang kata atau sikap yang sedikit sebanyak kita mahu tak mahu kadang-kadang kena ambil keputusan yang tidak popular, kadang-kadang kena bertegas, kadang-kadang kita terpaksa korbankan perasaan kawan-kawan sendiri. Jadi saya hargai apabila ramai yang akhirnya sedikit sebanyak mula tampil untuk menyatakan sokongan, faham apa tanggungjawab kita bersama dan tahu apa yang kita perlu hadapi tak beberapa bulan daripada sekarang. Kita macam yang Kak Hasmuni sebut tadi, bermula daripada sifar. Kita gagal untuk rebut sebarang kursi daripada pilihan raya yang lepas kita hadapi sebagai pilihan raya negeri. Ia banyak sebab, banyak alasan yang boleh kita kemukakan, tapi kita ambil itu sebagai hakikat yang tidak boleh diubah, bahawa kita bermula daripada sifar kembali di sini. Maka antara tanggungjawab utama kita adalah memastikan keadilan boleh bertapak kembali di negeri Melaka. Jangan kita khawatirkan besar atau kecil, jangan kita khawatirkan siapa dahulu. Kita khawatirkan terlebih dahulu paling awal. Bukan setakat, bukan soal kita nak bergabung dengan siapa, bertembung dengan siapa, nak berlawan dengan siapa, siapa yang bakal jadi calon, siapa yang bakal kita ketengahkan, siapa yang bakal naik ke atas dan sebagainya. Malah ada juga yang mula-mula dah fikir dah siapa yang bakal jadi, nak jadi ketua menteri, bakal nak jadi exco dan sebagainya. Tolong buang pemikiran sendiri. Yang sebaiknya adalah untuk kita insafi. Yang pertama, kita bermula balik daripada bawah. Yang kedua, kita bermula daripada keadaan di mana sangat rumit. Kita bermula daripada keadaan di mana kita perlu ada strategi dan pendekatan politik yang jauh berbeza daripada sebelum ini. Kita tidak sama. Macam mana kita lihat rakan-rakan di parti lain itu tidak sama macam dahulu, sama juga orang melihat kita. Kita lupa bahawa kita sebahagian daripada kerajaan, malah presiden parti kita adalah Perdana Menteri. Maka harapan dan expectation orang di luar sana jauh lebih tinggi. Jadi bukan sikap kita untuk mendabik dada dan mengatakan bahawa kita ini mampu untuk menang segitu banyak kursi dan sebagainya. Jangan kita hanya melihat pada yang itu. Saya kira orang politik selalu ni dimarah oleh rakyat kerana dia hanya fikirkan kursi, berapa kursi dia nak, berapa banyak dia nak rebut dan sebagainya. Sebaliknya kita lihat pada apa yang kita nak tampilkan, apa yang kita nak perjuangkan, apa yang kita nak ketengahkan kembali. Kekuatan asal kita itu, keadilan, tidak pernah dilihat pada berapa ramai yang pegang jawatan,
Kekuatan asal keadilan tak pernah tengok pun siapa yang pimpin kita, Perdana Menteri atau bukan. Kekuatan asal keadilan itu adalah kerana kita ni orang-orang yang ada kesedaran tinggi. Betapa rakyat dekat bawah sana ramai lagi yang susah dan perlukan pembelaan. Keadilan itu ditegakkan bukan hanya menerusi cogan kata, tapi sebalik tindakan dan sikap kita itu sendiri. Maka itulah yang seharusnya saya harap kita boleh cari balik kekuatan tersebut. Tanyalah mana-mana pihak. Kalau orang nak cari yang lebih Islam, katalah nak cari yang lebih Islam dari rakan kita yang parti lain itu, tak mungkin kita boleh jadi ditampilkan lebih Islam. Nak jadi lebih Melayu, tak mungkin kita boleh tampil lebih Melayu. Jadi bukan itu kekuatan kita selama ini. Tak pernah kita bertanding pun dengan kekuatan tersebut. Sebaliknya yang kita tampilkan selama ini, kita sebagai parti yang memahami dan nadi rakyat. Jadi kita kena buktikan, kalau di waktu kita ini menjadi pembangkang yang susah, bukan setakat susah macam mana sekali, bukan setakat tak boleh buat program, malah berkorban harta benda, bercerai anak, bercerai laki bini, malah ada yang sampai hilang nyawa dan sebagainya. Kalau zaman itu kita boleh disokong oleh rakyat, masyarakat di luar yang melihat kita sebagai orang-orang yang ikhlas berjuang, itu sebab mereka sokong kita, maka hari ini sebagai kerajaan kita kena tampilkan sikap yang sama. Kita kena pastikan rakyat di luar sana yakin bahawa yang kita duduk di sini ni bukan kerana jawatan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Sebaliknya, kerana kita masih berpegang pada apa yang diperjuangkan puluhan tahun yang lepas. Saya harap yang muda-muda yang turut hadir bersama hari ini, bertemu mata dengan orang-orang lama, ambil sedikit pengajaran, ambil sedikit ilmu, dengar sedikit pesan. Itu yang sebaik-baiknya. Itu sebab saya ambil ini sebagai kesempatan yang sangat baik untuk kita semua dalam bulan yang baik, bulan Ramadan, bulan kita berpuasa, bulan kita rendamkan nafsu dan ego kita. Maka inilah waktunya untuk kita kembali pada fitrah kita, kembali sebagai orang keadilan dan sebagai orang yang memperjuangkan keadilan. Ada dua perkara yang berbeza, tapi selalunya kita lupa ianya saling terkait sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abu Syed bin Tanbi, mantan Ketua Pemuda di Melaka, partai daripada Medana. Saya nak tanya dengan YB, lebih kurang dalam 5-6 bulan lah kita akan menghadap Raya Raya. Saya rasa kita di kawasan Melaka ni kosong, zero. Tak ada nampak kan kemenangan. Bagaimana? Atau tunjukkan satu cara. Pada kita ni dah biasa orang lama berperang. Bagaimana bentuk kita nak menang? Sebab kita rasa keadilan pada hari ini begitu merenung, begitu teruk. Tak ada seperti zaman 99 lah, ataupun yang dekat-dekat tu lah. Terlalu teruk. Seolah-olah pergerakan itu tak ada. Sebab belum nampakkan lagi situasi bagaimana kita nak bertanding atau tidak. Seolah kosong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat yang paling penting untuk kita pertama sekali kita kena tahu realiti ni, kita hari ini adalah sebuah gabungan, gabung dalam Pakatan Harapan satu, malah kita juga membentuk gabungan perpaduan, dan mana dalam negeri Melaka terutama sekali kita ni tak ada perwakilan di peringkat Dewan Undangan Negeri, tapi kita ada perwakilan sedikit sebanyak kurang-kurangnya di beberapa agensi termasuk dalam majlis-majlis dan sebagainya. Tapi itu pun mungkin atas dasar persetujuan dan ihsan sedikit lah. Tapi kita jangan hanya bergantung pada yang itu. Sebab itu saya kata kita bermula balik pada sifat. Kalau kita nak tengok keadilan ni jadi sama macam tahun 1999, tahun 2000, zaman-zaman reformasi, zaman-zaman kita semua bergasak, saya kira susah kita nak kembali kepada kehebatan zaman tersebut. Saya kena akui perkara ni. Sebab situasi ni jauh berbeza. Kalau satu masa dahulu tak ada apa yang direbutkan
bukanlah nak sebut tak ada, kita rebutkan kemenangan. Kita nak perjuangkan, orang kata, keadilan tu untuk jadi pilihan bagi masyarakat. Tapi harus faham situasi ini berbeza. Yang pertama, sebagai bakang, kita melawan. Golongan melawan ini, dia bukan golongan yang orang letakkan pikul tanggungjawab untuk ambil misalan nak bentuk negara, bentuk dasar, polisi dan sebagainya. Dia ditanggungjawabkan untuk melawan kepada terutama sekali ketidakadilan. Dalam konteks kita dahululah, kita ni orang melawan. Jadi orang melawan ni dia boleh dikatakan nothing to lose. Dia tak ada apa-apa dia nak hilang. Dia dah hilang semua benda, dia cuma tinggal nak pastikan penumbukan mana yang lebih besar sekali. Dan itu hakikat. Tapi kita dah masuk zaman yang jauh berbeza. Dan saya anggap ini sebagai zaman yang sebab saya waktu saya Ketua Angkatan Muda, kita pembangkang, kita bukan kerajaan. Sempatlah lagi kita ni berdemo dan sebagainya. Kemudian bila saya tinggalkan Ketua Angkatan Muda, saya duduk dalam kerajaan. Jadi saya sempat rasa apa perubahan dan perbezaan di kedua-dua ini. Dan boleh saya katakan memang untuk setengah orang dia anggap seronok dan sedaplah duduk dalam kerajaan. Ada setengah orang dia akan rasakan bahawa tak selesa apa yang berlaku dalam kerajaan. Jadi itu tepuk dada tanya selera. Cuma saya ambil apa yang saya sebut awal tadi. Kalau satu masa dahulu orang menyokong kita sebab kita melawan. Jadi yang kita lawan tu apa? Bukan soal kita ni melawan UMNO semata-mata waktu tu, tapi soal kita ni melawan kepada perkara yang berlaku di sekeliling. Bila orang sebut melawan ketidakadilan, memperjuangkan reformasi, dia tidak pernah hanya soal kita ni melawan kalau nak kira hanya soal lawan UMNO waktu itu, kita 2018 baru kita boleh tubuh kerajaan. Sedangkan kita dah lawan bermula pada 2000, daripada 99 tak jadi kerajaan juga. Sebab bukan itu yang orang pegang pada kita. Yang orang pegang pada kita selama ini adalah bahawa ini adalah satu kumpulan ataupun satu parti politik, parti yang tidak melihat diri mereka ni bukan hanya orang politik yang nak pegang jawatan sana sini dan sebagainya. Contoh dekat dan jauh tu ada pada mata masyarakat. Sama dengan kita sendiri. Apa tujuan kita masuk keadilan? Di saat kalau kita tahu masuk keadilan waktu itu susah. Bukannya masuk keadilan dapat senang, betul? Cikgu sampai dengan letak jawatan cikgu dan sebagainya. Bukan senang pun. Masuk keadilan bukan dapat jawatan apa-apa. Tapi semua masuk keadilan. Sebab apa? Sebab ada pengalaman masing-masing. Ketidakadilan di sekeliling kita itu sendiri. Ada yang melihat ketidakadilan dalam konteks apa yang dibincangkan di peringkat nasional. Soal kehakimannya, soal dasar-dasar ekonomi ni, soal krisis kewangan 99, 98 dan sebagainya. Ada yang melihat ketidakadilan di keliling mereka. Kalau dia duduk di kampung-kampung, dia tak puas hati tengok perkara yang berkait dengan JKK ke ahli majlis ke. Itu perkara yang sebenarnya orang kumpul sebagai pengalaman kolektif, pengalaman yang membentuk kenapa dia nak masuk keadilan. Dia tak nak tengok ada orang lain, dia nak tengok supaya ada orang lain yang lebih baik yang boleh pulangkan balik. Dia tak kira. Masyarakat kita tahu bukan semua orang dalam parti politik dan sebagainya nak pegang jawatan. Ada yang betul-betul ikhlas, kebanyakan ikhlas. Kalau begitu, berapa ramai yang boleh jadi Perdana Menteri seorang, yang boleh jadi ahli parlimen? Kalau semua kursi kita bertanding sendiri pun 222 orang. Kita ahli sejuta. Sejuta orang nak jadi ahli parlimen, sejuta orang nak jadi ahli majlis? Tak. Sebab tu saya percaya memang bukan soal jawatan. Kita bukan parti yang berpegang berpaut pada jawatan. Jadi nak balik kepada zaman dahulu memang susah. Nak balik kepada zaman di mana orang melihat kita sebagai parti melawan susah. Perdana Menteri datang daripada kita. Tapi apa yang kita boleh buat? Buktikan pula, tunjulkan pula. Bila yang kita yang dah berpegang jawatan ni, dia tak khianat pada jawatan tersebut. Yang dapat apa-apa tanggungjawab, tak kira lah jadi wakil rakyat ke, jadi ahli majlis ke, yang pegang JKK ke, yang pegang pengurusi masjid dan sebagainya, tak kira lah apa sekali jawatan kecil dan besar. Jangan kita ulang apa perkara yang dibuat yang waktu dulu orang lihat sebagai ketidakadilan ke atas diri mereka. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak perkara yang boleh kita
lihat pada diri kita. Dan nak kira jawatan dalam negeri Melaka, kita tak ada jawatan, kita tak ada apa-apa sebenarnya. Kita kena bermula balik. Kalau nak minta untuk kita ni bertumbuk ataupun mengeluarkan kenyataan yang garang dan sebagainya, kita tengok isu. Kalau setakat kita nak bergasak, saya kira itu kurang strategik. Rakyat hari ini pun dia ada selera politik yang jauh berbeza pada waktu dahulu. Dulu suasana suhu panas, jadi we draw a line. Kalau ikut Zunar waktu itu, dia kata even my pen has a stand. Setiap orang kena ambil pendirian waktu itu. Betul. Tapi sekarang semua orang memerhati dalam situasi yang berbeza. Ketidakpercayaan kepada orang politik tu real. Saya sebagai orang ahli, saya sebagai salah seorang ketua wakil rakyat ahli parlimen, saya sendiri tahu yakinan masyarakat keseluruhan kepada orang politik tu benda yang betul. Kerana kita bukan lagi hidup zaman di mana maklumat itu hanya satu pihak, dua pihak saja yang sampai. Dulu utusan sampaikan maklumat, Arakah sampaikan maklumat, Suara Keadilan sampaikan maklumat. Jadi kita sendiri yang mengawal naratif-naratif yang keluar pada rakyat. Hari ini siapa-siapa pun yang ada handphone boleh cakap. Siapa-siapa pun yang ada handphone boleh sebarkan maklumat, boleh jadi berita, boleh jadi wartawan, boleh jadi editor, boleh jadi juru komen sendiri. Jadi zaman ini zaman post normal, post truth ni sangat berbeza. Masyarakat tak pandang orang politik dengan cara yang dahulu lagi. Jadi kalau kita tanya kenapa kita sendiri pun tidak disambut balik dan sebagainya, mungkin kita kurang faham masyarakat hari ini bagaimana. Saya terus-terang cakap, saya tahu bahawa ia bukan lagi zaman yang mudah macam kita nak yakinkan orang dulu-dulu. Dulu black and white, sekarang orang bertanya, ya ke? Dia ni pun pegang jawatan, dia ni pun jadi menteri, dia ni pun jadi pegang jawatan dekat sana sini. Betul ke dia ni berbeza dengan orang lain dan sebagainya? Jadi nak balik pada zaman dahulu di mana kita diyakini oleh masyarakat kerana kita ni betul-betul berbeza dengan orang lain, itu saya kira kita tak dapat ulang. Tapi yang kita boleh buat adalah tonjolkan sikap yang berbeza. Senang untuk orang yang ada jawatan, dia boleh lah kan tunjuk sedikit dia berbeza dan sebagainya. Tapi yang kawan-kawan yang di bawah yang bergerak di lapangan ni macam mana? Itu saya faham masalah itu. Hidupkan balik cabang-cabang kita, buat balik program-program yang saya rasa dulu kita selalu buat tapi kita dah lama tak buat. Ceramah-ceramah kelompok, yang ini kita kena buat balik. Saya dah minta dalam tempoh bulan puasa ni untuk kita hidupkan balik beberapa bengkel, terutama sekali yang berkait dengan komunikasi, yang berkait dengan cara kempen dan persediaan pilihan raya. Kita tak ada masa. Kadang-kadang orang kalau bulan puasa jangan buat program rehat. Saya ingat kita tak ada masa langsung dah nak rehat. Yang kita boleh buat adalah untuk kita susun balik setiap cabang-cabang kita, pergerakan-pergerakan kita. Alhamdulillah dalam 2-3 hari lepas beberapa persetujuan dan juga beberapa pimpinan telah pun menyatakan persetujuan dan kesediaan untuk datang ke Negeri Melaka dan bantu kita punya latihan sendiri. Malah ada setengah ni tinggalkan mesyuarat-mesyuarat pusat untuk datang ke Negeri Melaka. Kita akan bagi tahu tarikh-tarikhnya. Saya harap semua boleh datang, susun balik diri kita dan kumpulkan balik kekuatan kita. Mungkin kita kena buat secara hybrid. Kita kena balik kepada kekuatan lama kita. Santuni balik rakan-rakan kita di setiap kampung, di setiap taman yang kita tahu. Santuni balik orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Dan di depan saya adalah orang-orang lama. Orang-orang lama kenal orang-orang lama yang lain. Ajak balik kembali. Yang muda-muda ambil pengajaran daripada, macam saya sebut tadi, timba sedikit ilmu. Yang muda-muda ni tak ada, ramai yang tak ada pengalaman ni buat ceramah kelompok macam mana, nak buat reruai macam mana, nak buat flyer macam ni, dia tak tahu. Saya ingat waktu saya ambil alih MK dulu, kali pertama saya cakap saya pergi Taman Medan dan buat balik ceramah cara dulu. Saya kata saya tak nak selebaran hanya buat pakai video, tak nak bahan hanya pakai WhatsApp. Saya minta waktu tu MK Petaling Jaya, saya ingat lagi, suruh print photostate balik poster-poster dan pergi sebarkan kat Taman Medan tu, suruh orang keluar. Itulah saya ingat dahulu kita buat. Apa salah kita buat balik sekarang untuk aktifkan orang kita. Kadang-kadang kita tak tahu benda-benda itu yang mungkin boleh timbulkan balik semangat dalam kalangan orang-orang yang pernah bersama kita. Wallahualam, saya pun bukanlah orang yang tahu semua, tapi saya harap apa yang kita boleh buat untuk kembalikan balik kekuatan dan persediaan kita adalah yang pertama, siapkan jentera kita, pastikan cukup latihan kita, pastikan cukup orang-orang yang nak buat kerja nanti, pastikan cukup
InsyaAllah perbelanjaan kita, dan pastikan cukup kita punya program-program ke hadapan. Ceramah-ceramah kelompok perlu dibuat balik, dan bab rundingan, bab rundingan mana kursi, mana kita nak bertanding dan sebagainya tu, kita harap jangan kita gaduhkan yang perkara tersebut dahulu. Sebaliknya kita kuatkan diri kita. Kalau kita tak kuat, kita nak tawarkan diri kita pun kita tak boleh. Dan kalau kita nak tawar, saya nak bertanding dekat ni mana, ni saya nak bertanding kat rim, berapa kekuatan ada? Tak ada. Jentera? Tak ada. Latihan dah buat? Belum. Acar dah ready? Tak ada. GOTV dah siap senarai ni? Tak ada. Macam mana nak tawarkan diri? Macam mana kita nak pergi rebut kursi dan sebagainya? Jadi kena ingat yang ni. Saya ingat itu sajalah. Saya pun bukan orang yang saya ingat ini sajalah yang saya boleh sampaikan sedikit. Wallahualam.